Hai, saya Afiq Chirul. Anda di dunia masa depan. Tengok ni. Tahun 2050. Ketika dunia bergerak pantas ke arah masa depan, satu jemputan istimewa telah mengubah perjalanan saya. Jemputan rasmi melawat Perak 2050. Moh le Perak, Yop. Wah, menarik. Moh kita. Saya dengar Perak 2050 adalah antara destinasi paling maju di Asia. Betulkah, Profesor? Betul. Dan hari ini, kamu akan melihatnya sendiri. Selamat datang ke negeri Perak 2050. Bandar ini memang sangat menakjubkan. Dalam sekelip mata, saya tiba di Perak 2050. Sebuah negeri yang menggabungkan teknologi dan warisan dengan cara yang menakjubkan. Di sebalik segala inovasi, nilai yang paling utama tetap sama. Kekhusyukan dalam beribadah. Dengan? Sistem pintar menyambut setiap jemaah dengan panduan yang mesra, cekap dan mudah diakses. Sini je. Ya. Ini masjid pintar pertama yang saya lihat. Assalamualaikum. Terima kasih atas jemputan. Waalaikumsalam. Ini bukan sekadar negeri maju. Ini gabungan warisan dan inovasi. Bayangkan belajar agama secara interaktif dengan teknologi hologram. Teknologi menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan bermakna. Pelajar boleh merasai pengalaman simulasi haji sebelum ke Tanah Suci. Jom! Kecerdasan buatan membantu pengurusan, pendidikan dan penyampaian ilmu secara lebih berkesan. Persekitaran masjid direka sebagai ruang komuniti yang damai, hijau dan lestari. Hebat! Robot menghasilkan seni tekat emas dengan ketepatan luar biasa. Warisan lama, teknologi baru, cantik. Check this out. They are perfectly synchronized. Robot pun pandai menari. Perak 2050. Di sinilah legasi dipelihara, inovasi diperkasakan dan masa depan dibina untuk generasi yang bakal mewarisinya. AR dan hologram menjadikan sejarah lebih hidup berbanding sebelumnya. Memang seronok, Yop. Selepas melihat semuanya sendiri, saya faham mengapa Perak 2050 menjadi inspirasi dunia. Terima kasih kerana menonton video saya. Bye!